Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dan selamat berpuasa. Hari ini saya ingin berbicara tentang Ramadan, reset jiwa dan niat. Ramadan bukan sekadar perubahan waktu makan dan minum. Ia adalah ruang untuk kita reset jiwa dan memperbetulkan niat. Sepanjang tahun, kita sibuk mengejar banyak perkara, kerja, pencapaian, pengiktirafan. Tanpa sedar, hati kita menjadi letih. Ramadan hadir seperti butang reset, memberi peluang untuk kita bertanya semula, mengapa aku melakukan semua ini? Untuk siapa aku berusaha? Puasa mengajar kita bahawa kekuatan sebenar bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada apa yang kita mampu kawal. Apabila kita mampu menahan diri daripada perkara yang halal, kita sebenarnya sedang melatih hati untuk menjauhi yang tidak baik. Ramadan adalah tentang kembali kepada niat yang tulus, dan perubahan besar sentiasa bermula dengan niat yang diperbetulkan.